Institut Integriti Malaysia IIM sedang membangunkan modul integriti khas untuk kanak-kanak prasekolah sebagai langkah membudayakan generasi berintegriti dari peringkat usia muda. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif IIM, Datuk Ahmad Ramzan Daud berkata, pembangunan modul itu kini berada di peringkat projek rintis dan dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun 2026. Datuk Ahmad Ramzan berkata beberapa universiti telah dilantik sebagai penyelidik bagi membangunkan modul berbeza mengikut peringkat umur iaitu 2 hingga 4 tahun dan 4 hingga 6 tahun bagi menilai keberkesanan serta membalas terhadap pelaksanaannya. Sesungguhnya apa yang kami buat bukanlah kami bersorangan dari segi sini. Sudah pun ada beberapa round table yang kami buat dengan pihak pengusaha Taska Tadika dan juga prasekolah, sama ada di Sabah dan Sarawak, termasuk juga yang swasta. Jadi ini kami nakkan stakeholders kami berada dekat dalam on board supaya mereka dapat memberi kami input apa yang mereka hendaki, bagaimana kaedah pembelajaran. Ditemui media selepas Majlis Amanat Perdana Integriti Nasional dan Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah AIGA 2025 yang disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya pada Rabu, beliau berkata pengenalan modul itu adalah sebahagian daripada usaha kerajaan madani dalam memperkukuhkan nilai integriti dalam masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan pelaksanaan modul integriti seawal prasekolah, IIM yakin nilai amanah dan kejujuran dapat disemai sejak kecil ke arah melahirkan generasi Malaysia berintegriti tinggi.